Hai sahabat-sahabat, tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Jadi saya Dr. CK, pengasas sebagai syarikat perkhidmatan Agrobintah. Hari ini saya nak kongsi sikit info berkaitan satu teknik yang kadang-kadang ramai yang salah cara guna. Jadi hari ini saya nak kongsi sikit info berkaitan teknik betul dalam aplikasi baja foliar untuk hasil yang maksimum. Tak kira sama ada kita nak tanam untuk secara hobi, sayur, horticulture, tanaman hiasan ataupun sampai pokok-pokok besar, pokok-pokok berbuahan, durian dan sebagainya. Jadi mari kita lihat info-info untuk sesi perkongsian hari ini. Jadi pertama sekali saya akan kongsi sikit info berkaitan teknik aplikasi, cara macam mana kita nak guna baja. Lepas itu pun amalan terbaik untuk kegunaan berkesan, dan last kali macam mana kita tahu lepas aplikasi itu sama ada baja foliar itu berkesan ke tidak. Kadang-kala dekat pasaran kita ada banyak produk jenis baja foliar, produk A, B, C, D, E, F, G sampai Z mungkin. Jadi macam mana kita tahu sama ada produk ini lebih berkesan daripada yang lain? Kadang-kala mungkin bukan silap produk itu, mungkin adalah silap pengguna. Jadi hari ini kita nak kongsi sikit info-info. Baik, mari kita lihat. Pertama sekali, teknik aplikasi. Jadi, untuk produk Agrobintah kami ada jenis yang parti, kami juga ada jenis yang siap banco. Jadi untuk yang siap banco itu memang senang gunalah kerana kita telah membuat formula yang sesuai untuk tanaman, yang sesuai untuk terus guna. Tak perlu campur air, tak perlu banco. Tapi kadang-kala untuk jimat guna ataupun untuk contohnya kebun yang saiz besar itu memang pengilang dia akan melumus produk itu dalam bentuk pati ataupun concentrate. Itu yang produk di mana kita kena buat dilution, pencairan dengan pencampuran yang betul. Jadi ini adalah sangat penting dalam dilution ataupun pencairan, di mana kita kena tahu kadar itu berapa ml campur dengan berapa liter ataupun ml punya air ataupun berapa gram serbuk campur dengan air. Kadang-kadang teknik pencampuran pun sangat betul, pun sangat penting, di mana mungkin ada case kena campur, kita panggil organic solvent, mungkin air kosong, air biasa tak cukup untuk mencairkan produk itu. Mungkin dia kena tapak barang-barang lain, ataupun mungkin dia kena ada suhu tertentu untuk dapatkan produk tersebut. Jadi sangat penting, dan walau bagaimanapun yang paling penting ialah kita kena ikut arahan instruction manufacturer, kena ikut arahan pengilang, baca label betul-betul. Memang dekat pasaran ada produk yang di mana mereka tak kongsi info-info produk label dengan sangat teliti. Jadi ini pun kita kena tengok dengan penting. Ada produk di mana mereka tidak tuliskan label dengan betul-betul, contoh kata apa bahan dalam ataupun cara penggunaan, info pengeluar banyak yang tak ada. Tapi untuk produk Agrobintah kita memang kongsi semua info inilah. Jadi sahabat-sahabat jangan risau untuk aspek ini. Baik, seterusnya peralatan dan alat penyemburan yang optimum. Katakan ini contoh kalau kita untuk anak benih kan, kalau untuk tuan-tuan puan-puan pernah ikuti video-video terdahulu, kami pernah buat satu video di mana kami kongsi mist spraying, semburan secara halus sangat penting untuk anak benih ataupun daun-daun yang baru ditumbuhkan. Kerana semburan halus ini, mist spray ini, dia akan bantu untuk mengoptimumkan penyerapan nutrien, dan pada masa yang sama dia juga boleh kurangkan kerosakan pada daun-daun itu. Jadi ini sangat penting. Cara penyemburan, alat semua sangat penting. Kalau katakan kita ada pokok durian yang besar, lepas 5 tahun tu lagi tinggi daripada manusia, jadi tak mungkin kita guna hand spray untuk spray. Kadang-kadang kita kena mungkin guna motor pump spray, yang ada motor punya untuk pump dan spray. Katakan mereka yang sembur racun ulat bungkus bagi pokok sawit, itu dia kena guna, kalau pokok sawit yang sangat besar dia mungkin kena guna traktor. Atas tu letak pump itu, lepas itu kena on itu motor,
baru dia boleh sembuh pada daun itu. Dia punya kekuatan kena ada. Jadi ini untuk tanaman tertentu untuk fungsi sama ada nak sembuh racun, sembuh baja dan sebagainya, memang dia punya spray pun tak sama, dan juga peringkat tanaman. Jadi ini sangat penting. Dan seterusnya kita pun tengok lagi masa dan kekerapan pembajaan. Ini adalah satu soalan yang biasa kami terima untuk pengguna baru first time guna ini baja folia. Jadi tempo pertumbuhan optimum adalah salah satu faktor yang kena titik beratkan, di mana katakan tanaman itu sama ada dia dalam fasa vegetatif ataupun dalam fasa berbunga berbuah. Jadi aplikasi dan jenis produk baja memang beza, dan juga sama ada dia dalam peringkat katakan anak benih, biji benih. Jadi produk-produk itu pun berbeza. Itu sebabnya Agropinta kami mengeluarkan, contoh kata kita ada ini Nutrisili punya booster untuk target pada 3 peringkat. Jadi kita ada NutriBB untuk peringkat anak benih, lepas itu secara amnya NutriBoost, dan kalau katakan kita nak upgrade lagi, nak lagi power untuk paksa bunga dan buah, kita ada ini NutriBloom. Jadi tak peringkat yang berbeza tu kita ada booster-booster yang sesuai. Jadi bukan itu sahaja, kita pun kena pastikan. Jadi katakan tempo untuk sembuhan itu, katakan ada yang mungkin seminggu sekali, sebulan sekali ikut jenis produk, jenis bahan-bahan dalam produk baja tersebut. Ini sangat penting. Lepas itu rutin, banyak yang mungkin tak disiplin, sembuh satu kali saja lepas itu tinggalkan. Itu sebabnya ada yang banyak komen tak nampak kesan. Kalau katakan untuk pokok sawit kan, sekurang-kurangnya apa produk yang kita nak cuba tu, sekurang-kurangnya kita nak kena bagi chance untuk dia habis satu pusingan. Jadi baru kita boleh menilai keberkesanan produk itu. Kerana melalui lepas habis satu pusingan, kita boleh katakan untuk case pokok sawit lah, kita boleh timbang buah sawit itu, baru kita tahu sama ada produk itu berkesan ke tidak. Sama juga ini kerana kita kena konsisten apply dan guna produk itu. Jadi ini sangat penting lah. Okay. Baik. Seterusnya kita tengok lagi apakah amalan terbaik untuk kegunaan yang berkesan, dan tadi kita kongsi faktor-faktor yang akan mempengaruhi ini pembajaan folia. Sekarang kita tengok apakah amalan practices. Tadi bukan sahaja kekerapan semua itu kan, cuaca pun sangat penting. Banyak yang tanya, katakan sebelum hujan, lepas hujan, silam dulu ke sembuh dulu, banyak. Jadi pertama sekali kita kena tengok cuaca lah. Kalau katakan hujan, sedang hujan, jadi tak ada point untuk buat penyemburan, tak ada point untuk buat baja folia, kerana baja tu akan kena cuci. Jadi inilah satu contoh yang penting lah. Lepas itu kalau katakan cuaca panas tu memang kita pertama sekali kita kena settlekan kekurangan air itu. Jadi siram dulu baru kita sembuh. Dan kadang-kadang kita pun kena tahu keadaan cuaca. Kalau katakan dekat musim salji di negara barat ke negara yang ada 4 season tu kan. Jadi musim salji itu biasa tanaman-tanaman dia tak begitu aktif. Jadi tak ada point untuk kita paksa dia untuk buat pembajaan. Jadi inilah antara faktor yang kita nak kongsi. Lepas itu pun ada kesilapan umum yang mungkin berlaku untuk first time ataupun kadang-kadang veteran yang guna baja folia pun mungkin ada masalah berikut. Jadi inilah sikit info-info yang kita nak kongsi untuk pointer-pointer mengelakkan kesilapan umum, common mistake. Pertama sekali, penggunaan baja yang berlebihan. Ada yang kata tiap-tiap hari sembuh boleh tak? Sebenarnya kita tidak recommend lah, kerana dia kena ada tempo untuk penyerapan. Lepas itu produk-produk yang design tu memang dia ada dia punya dosage, dan dia apa bahan yang dalam tu dia akan mempengaruhi penyerapan nutrien. Kadang-kadang terlalu banyak tu pokok tak boleh tahan, jadi dia akan bagi kesan negatif lah. Lepas itu
kita pun kena baca label produk. Banyak yang ambil saja terus guna. Pernah ada pelanggan di mana mereka ingat parti itu boleh terus guna, tapi parti itu kena bancok. Kadang-kadang mungkin silap tengok jadi terus guna. Itu pun membawa kesan negatif kepada tanaman-tanaman mereka. Baik, jadi seterusnya kita akan boleh tengok integrasi pembajaan daun dengan program-program pembajaan keseluruhan. Katakan ada pelanggan-pelanggan yang contoh kata ada dusun durian semua itu kan. Jadi kita tidak hadkan kepada pembajaan foliar sahaja, kerana tanam pada tanah, tanah pun kena suburkan. Jadi kita pun showkan campur guna sekali dengan baja tabur. Ada yang di mana katakan contohnya pokok sawit keperluan nutrien itu sangat tinggi, jadi hanya sekadar baja silam, baja foliar tak cukup. Kita kena campur dengan baja kimia, baja organik, satu program yang komprehensif. Kita kena bagi program pembajaan keseluruhan. Jadi ini sangat penting, dan setiap baja dia memang ada dia berfungsi lah. Pas itu kita boleh tengok lagi macam mana kita nak menilai keputusan dan melalaskan strategi. Kadang-kadang kalau katakan untuk kebun besar, jadi mereka tidak akan sembur baja sewenang-wenangnya sahaja. Kadang-kadang ada cost factor yang costing, pembajaan semua itu kan yang dia kena ambil berat. Jadi kita kena menilai keputusan dan melalaskan strategi. Contoh kata saya ada satu pelanggan yang ada berpuluh-puluh ekar kebun sayur. Jadi kita tak boleh katakan okay you spray baja sahaja, lepas itu kita harap nanti tengok macam mana dia berlaku. Ini tak mungkin. Kita kena buat secara saintifik. Jadi macam mana kita nak buat penilaian secara saintifik. Kalau katakan pendek kata cara paling senang ialah kita tengok sama ada pertumbuhan dapat dipertingkatkan. Katakan mungkin puting bunga cepat, lepas itu tunas baru banyak, ataupun daun dulu kuning, lepas itu dia keluar pucuk baru itu kan, daun dia sudah jadi hijau cantik, ataupun jenis yang di mana tanaman-tanaman itu dia punya daya ketahanan telah meningkat, rintangan terhadap penyakit pelosak telah meningkat. Contohnya inilah pokok ataupun membesar lagi cepat daripada sebelum tu. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang kita boleh pantau menunjukkan dia sudah berkesan. Lepas itu ini penting. Kalau untuk katakan yang kebun-kebun besar nak buat pemantauan secara sistematik, kena buat ujian tanah dan ujian daun. Tanah tu kita baru tahu okay, apa tahap nutrien pada tanah tu, sama ada pembajaan ekstra diperlukan ataupun tanpa lagi apa-apa yang tak cukup. Sama juga dengan daun, kerana tanah itu adalah keadaan, situasi ataupun apa yang sudah berlaku dekat kawasan yang tanaman-tanaman pokok-pokok sayur-sayur itu hidup. Jadi itu adalah habitat dia. Kita nak tahu apa yang ada dalam, apa yang mengehatkan dia punya pertumbuhan, jadi kita boleh adjust. Tapi daun tu kita pun kena ambil uji, baru kita tahu apa yang sudah makan, apa yang betul-betul pada tanaman itu. Dia punya apa yang tak cukup, apa yang ekstra. Kadang-kadang kalau terlalu banyak ada negatif, terlalu banyak untuk salah satu unsur nanti dia akan mengehatkan pengambilan unsur yang lain. Jadi contoh kata daun-daun dia pun perlukan banyak nutrien. Kita ada nitrogen, magnesium, fosforus dan sebagainya. Jadi ini sangat penting. Kita nak tahu setiap individu unsur ini dia adalah dalam keadaan optimum. Kadang-kadang terlalu tinggi, dia akan limit uptake untuk yang nutrien yang jenis lain. Jadi ini sangat penting. Jadi dari segi data-data ini kita boleh tahu, okay, katakan pokok ini ataupun petak ini dia kurang baja fosforus. Jadi nanti kita akan cadangkan tanpa baja yang khusus untuk fosforus sahaja. Jadi pertama sekali kita boleh jimat kos, kerana kita tak perlu tanpa lain-lain unsur di mana sudah mencukupi. Jadi kita tak perlu bazir, kerana kalau unsur itu sudah mencukupi, kita tambah banyak lagi pun dia ada limit, jadi dia tidak akan menyerap lagi. Jadi ini sangat penting.